Pick-up truck paling lasak, tapi suspension memang ramai gila yang komplain. Biasalah kan, barang tahan lasak, barang mahal tak semestinya sedap. Tapi kalau korang nak pakai pick-up truck lama, nak lenjan masuk off-road, saya ada satu Toyota Hilux 2.4 Auto 2017, register 2018. Mari sini geng, kereta baru siap cat. Okey, outside body kita dah buat satu layer. Memang condition untuk body tak ada masalah. Tapi untuk part interior ni, korang nak kena sikit lah keluar modal untuk buat repair cushion. Tapi kalau nak kita siapkan sekali pun tak ada masalah geng. Okey, harga kita bagi adalah termasuk Puspakom dan tukar nama. Condition untuk barang bawah, suspension semua tak ada bunyi lagi. Korang boleh lenjan kereta ni untuk masuk dekat off-road ke, masuk site ke kan, nak masuk dekat blue car. Hilux ni masih lagi cantik geng Okay, kita pergi dekat bahagian dalam. Untuk belakang, yes, belakang memang ramai yang komplain kalau korang jadi passenger memang akan rasa membuai, rasa macam dihempas. Tapi kita tak boleh buat apa lah. Kalau korang ada bajet sikit, boleh tukar pada suspension aftermarket. Dan kereta ni kita dah buat satu layer cat, tinggal servis, masuk Puspakom, tukar nama, korang dah boleh ambil bawa balik geng. Okay, condition insyaAllah memuaskan. Kepada yang berminat, boleh klik link dekat bio. Jangan lupa follow saya punya TikTok, like video ni, komen dekat bawah and share pada kawan-kawan lain. Assalamualaikum.